Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kekal bebas selepas Mahkamah Persekutuan di Putrajaya hari ini menolak rayuan akhir pihak pendakwaan terhadap keputusan pembebasannya dalam kes dana Angkatan Bersatu Anak Muda. Menerusi keputusan majoriti 2-1, panel 3 hakim yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Abu Bakar Jais, mendapati 2 hakim iaitu Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Collins Lawrence Sikwirah bersetuju bahawa Syed Saddiq wajar dilepas dan dibebaskan. Keputusan itu sekaligus membatalkan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada November 2023 terhadap Syed Saddiq atas 4 pertuduhan membabitkan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Keputusan tersebut menamatkan perjalanan undang-undang Syed Saddiq yang berlangsung selama beberapa tahun. Beras basmati, parboiled atau steamed, lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berhasiat. La 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 la, la sela. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.